Siapa nak pahala lebih daripada 1 bilion? Ada satu sunnah yang kalau kita amalkan, kita akan dapat pahala lebih daripada 1 bilion. Apakah sunnah tersebut? Baca doa ni. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwas. Ya Allah, ampunkanlah semua orang Islam lelaki dan perempuan, orang beriman lelaki dan perempuan, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Kalau kita baca doa ni, Nabi kata siapa yang mendoakan umat Islam, dia akan dapat pahala semua umat Islam tu. Dan bayangkan bila kita doakan keampunan untuk semua umat Islam yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, berapa banyak umat Islam daripada zaman Nabi Adam sampai ke hari ni? Lebih daripada 1 bilion, berbilion-bilion. Dan kalau kita doa ni, kita akan dapat pahala semua umat Islam daripada zaman Nabi Adam sampailah sekarang yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ini satu offer yang cukup istimewa yang Allah dan Rasul offer pada kita. Jom kita amalkan doa ni. Ingat, time doa jangan kedekut. Bila kita nak minta ampun sekali untuk seluruh umat Islam daripada zaman dulu sampai zaman sekarang yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan asbab kita doakan mereka, Allah ampunkan kita juga.